Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera murid-murid. Nama Cikgu Rafizah binti Abdul Rahman dari Sekolah Menengah Sultan Abdul Halim. Hari ini Cikgu akan mengajar bab 6 Matematik tingkatan 3 sudut dan tangen bagi bulatan. Standard pembelajaran 6.61 membuat dan menentusahkan konjektur tentang hubungan antara sudut-sudut pada lilitan dengan sudut pusat yang dicangkum oleh lengkok tertentu. Seterusnya menggunakan hubungan tersebut untuk menentukan nilai sudut dalam bulatan. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, kita imbas kembali pelajaran di tingkatan 2, bahagian-bahagian yang kamu telah pelajari dalam bulatan. Seterusnya kita akan lihat sudut-sudut dalam bulatan. Terdapat 5 ciri sudut dalam bulatan. Yang pertama, sudut-sudut pada suatu lilitan bulatan yang dicangkum oleh lengkok yang sama adalah sama besar. Yang kedua, sudut-sudut pada lilitan bulatan yang dicangkum oleh lengkok yang sama panjang adalah sama saiz. Yang ketiga, saiz sudut pada lilitan bulatan yang dicangkum oleh suatu lengkok adalah berkadaran dengan panjang lengkok tersebut. Yang keempat, saiz sudut pada pusat bulatan yang dicangkum oleh suatu lengkok yang sama ialah 2 kali ganda saiz sudut pada lilitan bulatan. Dan yang terakhir, sudut pada lilitan bulatan yang dicangkum oleh diameter ialah 90 darjah. Kita akan lihat sudut-sudut pada suatu lilitan bulatan yang dicangkum oleh lengkok yang sama adalah sama besar. Dalam rajah, sudut PRQ, PSQ dan PTQ ialah sudut pada lilitan. Dicangkum oleh lengkok PQ. Maka sudut PRQ sama dengan sudut PSQ sama dengan sudut PTQ. Keadaan yang kedua, sudut-sudut pada suatu lilitan bulatan yang dicangkum oleh lengkok yang sama adalah sama besar. Dalam rajah, sudut PRQ dan sudut STU adalah 2 sudut pada lilitan dicangkum oleh 2 lengkok yang sama panjang iaitu PQ dan SU. Maka sudut PRQ sama dengan sudut STU. Yang ketiga, saiz sudut pada lilitan bulatan yang dicangkum oleh suatu lengkok adalah berkadaran dengan panjang lengkok tersebut. Dalam rajah, sudut X berkadaran dengan 3X. Kemudian panjang lengkok SU, Y, panjang lengkok PR adalah 3Y. Yang keempat, saiz sudut pada pusat bulatan yang dicangkum oleh suatu lengkok yang sama ialah 2 kali ganda saiz sudut pada lilitan bulatan. Saiz sudut pada pusat bulatan yang dicangkum oleh suatu lengkok yang sama ialah 2 kali ganda saiz sudut pada lilitan bulatan. Dalam rajah, murid-murid dapat lihat sudut PQR, sudut POR. Sudut POR adalah sudut pada pusat, di mana sudut POR adalah 2 kali ganda sudut PQR. Yang terakhir adalah sudut pada lilitan bulatan yang dicangkum oleh diameter ialah 90 darjah. Dalam rajah, sudut PQR ialah sudut pada lilitan yang dicangkum oleh diameter iaitu POR. Maka sudut PQR adalah bersudut tegak iaitu 90 darjah. Sekian, terima kasih. Sehingga kita berjumpa lagi dengan subtopik yang seterusnya.